arwah ayah pencari nafkah keluarga. Esok dia pergi tiba-tiba, harta terbeku. Bank tak bagi keluar. Waris gaduh, keluarga lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa episod, nama saya Ustaz Aiman. Kita kembali dengan siri penerangan asas ilmu pewarisan 101. Jika tuan-puan nak ikuti topik-topik lain, ikuti dan subscribe dengan channel kami sama ada di Instagram atau TikTok. Dalam episod-episod sebelum-sebelum ini, kita dah bincangkan beberapa topik yang berkaitan. Hari ini kita sentuh satu lagi yang mungkin boleh menarik, yang mungkin boleh menyedarkan kita tentang pentingnya urus pusaka, iaitu harta terbeku. Apa itu harta terbeku? Bila seseorang itu telah pun meninggal dunia dan dia ada tinggalkan harta. Harta dia akan dibekukan sehingga urusan pengagihan dijalankan. Harta terbeku ni termasuk hartanah, akaun bank, kereta. Biasanya harta-harta ini adalah yang ada jelas penamaannya. Contohlah kalau ada tanah, ia ada geran yang dikeluarkan oleh pejabat tanah. Kalau akaun bank, pihak bank lah pengurus akaun anda. Kalau kereta, JPJ lah. Dengan teknologi moden sekarang, pengurusan perkhidmatan dah jadi lebih cekap. Kebiasaannya, dalam tempoh 2 minggu selepas kematian, semua pihak-pihak ini telah memberitahu tentang kematian arwah dan urusan untuk harta-harta tersebut akan tidak lagi boleh dilakukan. Contoh mudah, jika bank dah tak bolehlah nak keluarkan wang atau untuk transfer. Samalah juga, nak tukar penama kereta pun dah tak boleh. Apatah lagi nak tukar nama di geran tanah. Persoalan yang timbul, berapa lama ia akan terbeku dan bagaimana waris boleh mula manfaatkan kembali harta-harta tersebut? Jawapannya, ia akan terus terbeku sehinggalah waris dapat mengendalikan urusan pusaka. Sehingga perkara ini selesai, harta tersebut akan terus terbeku. Di Malaysia, tempoh masa yang diambil untuk mengendalikan kes urus pusaka sehingga ianya dibawa untuk bicara kuasa biasanya mengambil masa 6 bulan hingga setahun. Kalau maklumat atau dokumen tak cukup lengkap, boleh ambil masa lebih lama lagi. Apa impak harta terbeku ini? Impak yang jelas ialah kepada waris-waris, bila mana mereka tidak lagi boleh akses kepada harta tersebut. Contoh, jika keluarga itu bergantung kepada arwah sebagai breadwinner kepada keluarga tersebut, maka harta terbeku, kehidupan juga beku. Satu lagi impak ialah harta terbeku ni, kalau lagi lama ia terbeku, biasanya waris-waris mula tak ambil berat dan akhirnya tidak diuruskan terus. Apa yang boleh dibuat sebagai mitigasi? Impak harta terbeku ni agak berat kepada waris yang ditinggalkan. Ada beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk mengurangkan impak dari harta terbeku ini. Mitigasi pertama ialah menyediakan sedikit bekalan wang khairat untuk membolehkan keluarga atau waris yang ditinggalkan dengan wang, untuk membolehkan mereka meneruskan kehidupan sehingga selesai urusan pusaka. Dan harta terbeku tersebut telah dapat dicairkan. Untuk ini, kami di pewarisan.my menyediakan pakej Khairat Plus. Ini sebenarnya ada 2 tujuan. Satu, sebagai wang untuk membolehkan waris meneruskan kehidupan. Kedua pula, sebagai modal untuk memulakan proses urus pusaka. Perlu diingat, kos untuk urus pusaka bukanlah percuma, ia bergantung kepada keadaan harta si arwah. Banyak kes, keluarga tak ada modal untuk memulakan proses ini. Mitigasi kedua pula, anda juga boleh menyediakan dokumen yang diperlukan untuk urusan pusaka bila sampai masanya nanti. Bila mana dokumen telah lengkap, masa untuk mengendalikan kes urus pusaka juga akan lebih singkat dan seterusnya tempoh harta terbeku juga lebih pendek. Di pewarisan.my, bila mana anda mengambil pakej Khairat Plus, anda telah menyediakan kedua-dua mitigasi ini. Dengan melanggan pakej Khairat Plus, anda telah menyediakan sedikit wang untuk waris anda meneruskan kehidupan. Dan anda juga boleh akses kepada aplikasi pewarisan untuk menyediakan wasiat dan pesanan kepada waris. Ini membolehkan anda merancang pewarisan harta, menyediakan dokumen yang lengkap yang boleh membantu menyegerakan proses urus pusaka nanti. Fikirkanlah untuk masa depan anda. Langganlah pakej Khairat Plus di pewarisan.my. Ia dapat memendekkan tempoh harta terbeku yang boleh membantu waris-waris anda di kemudian hari.